So, Assalamualaikum Selamat sejahtera. So, kalau korang perasan, ada dua video yang saya dah upload dah dekat channel saya. Yang pertama pasal RG Vita. Okay? Ni RG Vita yang paling kontroversial lah kan. And now, kita nak tengok RG Vita Pro. So, kita takkan nak unbox lebih-lebih sebab sama saja pasal benda ni. So, saya nak cerita sikit dulu pasal dua-dua device ni. So, basically, kenapa RG Vita ni diorang kata sangat kontroversial? It's actually sebab apa yang Anbernic pilih, chipset apa yang Anbernic pilih untuk letak dekat kedua-dua device ni. So basically untuk RG Vita, dia pilih untuk letak chipset T618 which is chipset dia yang lama. Mungkin dia nak habiskan stok ke apa, kita tak tahulah. Dan basically bila nama RG Vita, orang expect dia boleh main game Vita. However, memang sangat-sangat tak boleh main game Vita. Sangat-sangat tak sesuai. Korang boleh main dengan kadar FPS antara 5 hingga 10. So, RG Vita ni dengan harga yang agak bajet ni would be most probably elok kalau katalah korang nak main game-game Android biasa, Roblox ke, apa ke, semua korang main kat device yang ni saja, ataupun korang nak main game-game retro lain dan korang nak bentuk yang macam ni. Okey, sebab dia dalam lebih kurang 720p dia support. However, untuk RG Vita Pro pula, boleh main game Vita. Dia ada tapi. Okay, ni kita terus cerita awal-awal sebelum kita tunjuk game lah apa semua tu. Kita cerita dulu siap-siap. So, dia support sampai 1080p screen dia. However, dia datangkan dengan chipset which is somewhat low powered. So, semua orang expect dia akan datang dengan Dimensity yang sama dengan RG557, RG477M, RG477V which is super powerful. Tapi mungkin sebab price point dia akan jadi sangat tinggi, so dia choose yang low power yang ni which is lebihlah sikit daripada RG Vita. Boleh main game Vita. However, korang takkan boleh push sampai ke 60 FPS kalau game tu grafik intensif. Saya akan tunjukkan sekejap lagi sebab saya dah test lah semua. So before saya buat video, saya dah test, saya dah tengok detail apa semua. Now kita nak cerita experience kita dengan RG Vita Pro. Okay, so jom. Okay, so inilah dia rupa kotak RG Vita Pro. So korang nampak kat sini, dia ada colour biru sikit dan berbeza sikit dengan RG Vita. So basically size kotak sama saja. Ialah warna yang saya ambil RG Vita black dan warna white untuk RG Vita Pro. So kotak dia berbeza hanya dari segi warna bahagian atas sahaja. Okay, so dalam dia sama juga ada dia bagi kabel dan juga device tu sendiri. Dan inilah device dia. Kita dah unbox lah benda ni. Tak ada apa pun nak tunjuk. Okay, so this is the device. So all in all, kalau banding dengan RG Vita, sama ya. Everything is the same. Korang tengok tu. Cuma yang berbeza adalah pada kat sini dia tulis RG Vita Pro. Okay. So, jom kita cerita sikit pasal device ni. Okay, so basically, RG Vita didatangkan dengan 5.46 inch IPS in-cell touchscreen, tapi skrin dia support sampai 720p saja. Untuk device yang ni, dia datang dengan 5.5 IPS in-cell touchscreen juga, tapi resolution dia support sampai 1080p. So, untuk CPU pula, dia berbeza sikit. Okay. Untuk CPU pula, untuk RG Vita datangkan dengan Unisoc Tiger T618. Siapa yang memang main Anbernic daripada dulu lagi, dia akan tahu yang T618 ni adalah device-device lama Android yang Anbernic guna. So, dia letak kat sini. Mungkin lebihan ke apa, kita tak tahu. Untuk RG Vita Pro pula, dia guna satu CPU yang actually quite low powered. Dia tak makan bateri sangat, tapi dia tak berapa powerful sangat. Tapi which is way powerful sikit. Sikit lah. Sorry, not way powerful, tapi powerful sikit lah compare to Unisoc T618. Dia gunakan RK3576. Right? Dari segi GPU sama juga Mali G52, cuma yang ni MP2 dan yang ni MC3. Storage pula kan. Okay, storage guys. Yang ni datangkan dengan 3GB 68GB ROM. So 3GB je RAM dia. Untuk device yang ni, Anbernic Vita Pro dia datang dengan 4GB RAM dan juga 64GB ROM.
Untuk Wi-Fi, yang ni Wi-Fi 5. So basically ni macam device lama dia. Dia datang Wi-Fi 5 dengan Bluetooth 5.0. Untuk Vita Pro datang dengan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Android system pula, yang ni Android 12. Yang ini Android 14. Okay. So ada saya nak tambah sikit kat sini. Alright. So korang kan, kalau kata korang nak yang lebih updated lah. Yang ni sebenarnya bagi saya lah, to be honest, hanyalah device Embernic lama dulu dalam bentuk yang baru. Dengan skrin yang lagi baru. Tu je. Sebab dalaman dia semua otak dia macam dulu. Tapi untuk ROG Vita Pro, dia bawa segala kebaikan yang ada dalam otak dia. Contoh dia, kalau kata korang nak sambungkan ke TV, dia support sampai 1080p. Dan juga support dual screen display. Kalau korang nak main game 3DS ke apa, korang beli satu like macam apa orang panggil lah, display, second display tu, letak kat sini. Dan korang cucuk. Dan boleh main je, tak ada masalah. Okay. And all, dua-dua masih ada juga dengan Embernic AI. Masih menggunakan Android. Cuma satu je yang saya perasan, dekat device ni ada Play Store. Dekat device Vita Pro, tak ada Play Store. Tapi dia bagi siap-siap Aptoide. Dan mungkin korang kena sideload masuk. Isu ni sama macam ni device ni. Nampak tak? RGDS Flip. Sama device macam tu. Okay. So, in terms of battery lah, dua-dua mendatangkan dengan bateri 5000 mAh. So, tahan lebih kurang dia kata 8 jam kalau main game retro biasa. Kalau korang on high mode sentiasa, main game berat-berat, mungkin tak tahan 8 jam. Okay, Embernic AI ada semua, dia language mati. Semua sama, mati language. High fidelity stereo speaker. Untuk TF card korang boleh guna sampai ke 2TB. Lepas tu, dia punya joystick pun sama, large angle 3D Hall joystick. Dan korang nampak kat sini. Oh, dia mungkin tak nampak sebab dia hitam. Ni gelap sikit. Large angle. Dan joystick dia lain sikit tau daripada joystick yang ada pada, nampak ni, RG557. Okey, dan yang lain semua dia boleh main lah sampai ke Switch lah apa semua tu. Tapi macam biasa, saya biarpun Vita pun tak apa cukup laju, korang tak payahlah push for Switch main kat sini. Boleh main, tapi might not be the best choice for you ataupun best device. Might as well korang beli Embernic ni. Dia macam ni tau. Yang ni low power. Bukan low power lah, yang ni macam versi murah. Yang ni a bit slightly power. Dan yang ni powerful. Dia macam tu pula dah. Okay. So, warna putih cantik. Kalau kata RG Vita yang sebelum ni datangkan dengan color macam retro grey dengan hitam. Tapi untuk RG Vita Pro datangkan dengan hitam dan juga putih sahaja. So, tapi kan putih dia tu kan, okay, kau nampak ini saya cerita komen sikit lah. Ni sebab mungkin lighting sama lah kan. Okay, so putih di belakang ni memang cantik. Tapi untuk atas ni, korang akan nampak gelas ni. Korang akan pelik kan. Kenapa yang ni putih? Yang ni nampak macam gelap sikit. It's actually sebab gelas yang dia guna ni macam slightly tinted sikit. Ataupun dia terlalu tebal, dia menyebabkan putih ni nampak lain dengan ni. So ni macam gelas cover atas ni yang macam 477V, model 477 apa semua tu yang, dan apa lagi yang model apa? Yang sebelum ni RGDS, apalah lupa dah saya pun nama dia. So mungkin sebab glass cover ni dia slightly tinted, so dia nampak macam ni. Sebab kalau kata color warna hitam, kau tak nampak langsung perbezaan. Nampak macam dia fully screen dalam ni. Untuk putih korang nampak lah. Tapi saya ambil warna putih sebab kita nak tengok perbezaan, okay, antara dua device ni. Kan saya sendiri pun tak tahu yang mana satu RG Vita, mana satu Vita Pro. So, datangkan dengan large angle. Kalau kata Embernic dulu lah, bagi saya, to be honest, saya cakap siap-siap. Embernic untuk yang macam ni, kadang-kadang dia mungkin ada isu di mana yang ni mudah terkopik cabut. Tak mana? Okay, so yang tu dia akan boleh terkopik tau. Terkopik tu sebab apa? Sebab yang ni, untuk device yang lama tu, dia tinggi. Jadi apa yang Embernic buat untuk yang design macam ni, untuk sebab design Vita, dia tenggelamkan ke dalam ni. So dia tak ada masalah benda-benda tercongkil. Sebab dia, kalau kata benda tu tinggi, korang masuk dalam poket ke apa, dia akan tertolak, dia akan tercongkil keluar. Tapi boleh je letak balik, tak ada masalah. Yang tu. Cuma takut hilang lah kan. Okay, untuk button pula, sama juga macam RG Vita Pro. Dia X, RG Vita dan RG Vita Pro pun sama juga, X, Y, A, B. Kat sini pun sama, X, Y, A, B juga.
Okay, so dia punya D-pad sedap biasa je lah. Button ni untuk Anbernic. Ini ada button home ataupun back. Select start. Bahagian bawah ni ada SD card slot. Nampak ni? Ini speaker. Dan ini untuk kipas dia. Okay, now kita nak cerita pasal kipas dia. Satu yang saya perasan. Dalam ni dah tak ada fan mode. Nampak tak? Dia ada high mode terus. Untuk korang punya CPU. Korang boleh on. Tapi dah tak ada dah. Tak ada dah fan mode. Sekejap saya tunjukkan fan mode yang ada pada RG557. Kalau RG557, korang boleh on high mode dan fan. Korang boleh set auto ataupun high ataupun slow, comfort ke apa ikutlah. Untuk yang ni tak ada dah. Dia hanya ada untuk CPU high mode sahaja. Itu beza yang paling utama lah. Dan saya perasan bila yang ni dia memang tak bunyi bising langsung. Bila saya try jugalah, bila saya try charge, at the same time saya on game. Yang quite heavy taxing lah, saya on game Vita. So dia hanya panas sikit je, tapi dia tak ada bunyi kipas kuat dah macam device yang ni. Dan device Anbernic yang lain lah yang menggunakan chipset Dimensity ni. Oleh sebab dia tak ada Play Store, dia datangkan dengan Chromium. Dia datangkan Chrome lah, tapi ada juga cara which is korang boleh sideload masuk. So kepada siapa-siapa yang guna phone tu, dia akan tahulah cara untuk sideload. Kalau tak tahu, korang carilah member ataupun kedai yang boleh tolong sideload masuk. Dia dah datangkan siap-siap. Nampak? Dia datang siap-siap dah dengan semua emulator. Emulator Vita ada dah. Sekali dengan ni. Tapi saya tak berani nak sentuh pasal benda ni dalam video ni. Okay, dan kat sini saya dah letak dah ROM, beberapa ROM. So kita akan run untuk Vita semua. Saya akan cerita sikit pasal detail dan juga apa experience saya main test benda ni. Okay, satu lagi feature yang ada special sikit pasal device ni, which is dia dual boot. Korang boleh guna Android dan juga korang boleh guna Linux. Let's say korang tak nak tengok langsung lah Android tu, korang nak terus main game saja. Dengan syarat, sebelum korang on, korang masukkan dulu SD card yang ada dengan sistem boot up Linux ni. Okay, kalau kata korang tak cucuk ni, korang tekan switch on button kat sini, dia akan pergi ke Android. Tapi kalau kata korang cucuk yang ni, korang buka device ni, dia akan terus pergi ke Linux. Okay, sini dah rupa dia. Rupa untuk Linux dia, ada game room, RetroArch, search, app center, favorite dan setting. Dekat setting ni macam-macam lah korang boleh ubah. Game setting, network semua. So UI dia sebenarnya by right sama je macam Linux device yang sebelum ni. Cuma dia datang dengan theme yang berbeza. Kat sini pun korang boleh tukar je LED setting ni. Tukar colour rainbow ke apa. User interface, theme pun boleh pilih. Tapi tak adalah ni korang install lah lebih-lebih tu. Okay, so kat sini korang letak je game dekat folder-folder yang tertentu. Kemudian korang boleh main dalam ni. Test game Vita, saya test game Virtual On. Kat sini saya displaykan FPS atau korang nampak ada FPS dia. So kat sini untuk main game ni, sebab game ni memang to be honest memang agak berat. So FPS dia dalam 20 ke dapat. Mungkin kalau korang try game yang macam 2D yang tak ada terlalu 3D macam ni, mungkin korang boleh dapat FPS lebih daripada 30. Ataupun 60 lah, sebab saya dah tengok juga ada certain reviewer yang dapat FPS sampai 60. Tapi dia try game apa saya tak ingat tu. Tapi macam saya hanya try game yang mana saya main dan saya suka. Game ni memang bagi saya not bad lah. Okay, so saya boleh kata untuk game Vita by itself taklah super powerful enough lah. Korang might kena adjust setting dia sikit, kena tweak sikit ke daripada. Tapi ni saya buat ni, kalau kata korang ke 1080p mungkin akan makan jugalah dia punya memory lebih tu. So to be honest lah, untuk game Vita biasa RPG ke apa memang lepas. Tapi kalau nak main game berat-berat tak lepas. Sebab satu limitation yang ada pada emulation tu sendiri, which is not fully optimized, tak selalu diupdate apa semua, memang dah lama dah tak diupdate. Dan tak ada choice emulation yang lain. Kemudian satu lagi pula, tak semua game emulator tu support sendiri. Dan yang ketiga, which is otak. Otak tu sendiri pun main peranan juga. So kalau kata korang main kat sini, RG557 would be way better. Sebab yang ni korang boleh main je sampai ke Switch sekalipun. Okay, seterusnya saya try game Android, which is FC2026.
Kita on auto mode kat sini. Ni saya tak ubah lah, saya tak pakai apa controller ke apa ke, saya just biar saja, saya tak letak. Korang boleh je set sebenarnya untuk control ni. Pakai apa key map tu korang boleh buat sendiri. Tapi macam saya malas, saya nak tunjukkan saja betapa smooth tak dia punya gameplay apa. So graphic wise dan juga gameplay dia memang sangat smooth. Saya tak rasa langsung lagging. Even dekat dia punya front lah, dekat main screen dia tu, tak rasa lagging dia tu. Dan oleh sebab ni apa, saya tak sideload langsung Play Store. Saya hanya download mana-mana game yang ada daripada App Store itu sendiri. Tapi saya tak boleh tunjuk lah App Store tu, takut saat lagi orang kata apa, kena pula dah kan. Terkena terkono lagi, then bahaya. So all in all, game simple, game biasa, yang tak terlalu resource demanding, boleh dimainkan dekat Vita Pro ni, which is kalau kata korang main kat RG Vita, ada certain game yang akan lag, tapi untuk yang ni tak lag. Dan sepanjang saya test dua game ni, okay, korang akan tengok dia ada sedikit saya kata sedikit oleh sebab korang tak boleh adjust fan dia tu. So ada sedikit rasa warm tu. Korang rasa kat mana tau? Dekat belah sini. Saya rasa kat belah sini. Sebelah kanan belakang. Kanan belakang. So dia rasa warm tu dekat area sini. In comparison, warm dekat sebelah sini, dia rasa belah sini je. Okay. Sikit lah, tak terlalu banyak. In terms of speaker dia pula memang dengar cantik elok. Okay, seterusnya saya test game PSP, Kamen Rider Super Climax Heroes. Sebab skrin yang panjang macam ni memang cantik sangat lah kalau kata korang nak main apa game PSP ni. So memang smooth, cantik, laju, tak ada langsung lagging whatsoever. Okay, so yang ni game PS2. Game ni saya test game yang sangat berat to be honest, saya test game yang berat which is Zone of the Enders untuk PS2. Dan boleh nampak lah kat sini yang di mana dia agak slow sikit lah. Ada sedikit minute lag dekat situ. Sebab game ni memang sangat-sangat berat. Ni Zone of the Enders untuk PS2. Okay, so ini game Beautiful Joe untuk PS2 Okay, tak terlalu orang kata apa, lagging ke apa ke, boleh lah. Terasa. Baru je kata sikit rasa untuk ada certain loading part dia tu, dia macam rendering tu. Tapi ni semua ni saya tak ubah apa-apa tau. Saya betul-betul pakai setting basic. Setting basic yang ada dalam game ni saya tak ada ubah. Saya tak ada nak optimize apa semua. Sebab saya nak tunjukkan macam mana untuk orang yang biasa, yang tak pandai pasal benda-benda detail ni, dia mesti akan just install saja. Dia takkan nak edit apa semua, nak check apa. So saya hanya tunjukkan apa yang betul-betul ada kat sini. So kat sini ada, korang nampak saya onkan FPS dia G berapa semua tu. So dia agak lagging lah, to be honest. Okay, so itulah dia. Kita dah tunjuk dah. Ada tu video satu lagi, RG Vita. Color hitam saya ambil. Dan RG Vita Pro. Kita ambil dua color yang berbeza sebab kita kalau tidak yang tak tahu yang mana satu. Sebab otherwise kat belakang saja yang ada tulis RG Vita Pro kat sini. RG Vita Pro ataupun RG Vita. So, yang mana satu korang nak beli? Okay, so saya ceritakan betul-betul. Macam sebut banyak kali so kan. So tak apa. Tengok sebut lagi so. Jadi, kalau kata korang nak pilih lah antara dua ni, it actually depends on your budget. And at this price point korang akan kata, kenapa mahal lah? The truth is, saya dah tanya juga pada Embedded Official Store. Dia kata masalah dia adalah pada tax.
tax yang semakin tinggi. Dia tax bertambah. So, dia terpaksa untuk importkan masuk kat Malaysia ni, dia terpaksa naikkan harga sikit. So, dengan perbezaan harga ni, bagi saya lah, to be honest bagi saya, korang kalau kata nak main game Vita juga, korang boleh beli device ni. However, tak semua game Vita okey. Sebab, ada sebab tau. Sebab, satu, dia kata emulation. Sebab satu, emulation. Emulation dia taklah truly, orang kata optimize untuk mana-mana device sekalipun sebenarnya. Tu limitation dia lah. And secondly, chipset dia tak cukup power. Chipset RK ni tak berapalah cukup power. Korang tengoklah saya dah tunjuk tadi kan, test dia macam mana. So kalau kata korang tak kisah dan korang nak beli, boleh ambil yang ni. Tapi let's say korang nak main game retro biasa, korang nak main PS2 biasa, even cuma Nintendo Wii macam saya tunjuk dalam video yang sebelum ni, dia agak lagging lah. Korang nak main game retro dan korang nak skrin yang bentuk horizontal macam ni dan 720p, device yang macam ni boleh selit dalam poket senang, korang ambil yang ni. Sebab yelah, kalau kata korang nak spend lebih sikit duit tu ke RG557, which is way better. Sebab dia 5.7 inch, yang ni 5.5 inch. Dengan 5.7 inch, dia lagi besar sikit dan lagi more powerful dan display lagi better lah bagi saya. Tapi kalau korang suka device yang bentuk macam ni, might as well go for RG Vita. Kalau kata nak main retro, kalau nak main lebih sikit, go for Vita Pro. Dan sebenarnya dia lepas je. Tapi semua game-game Vita ni actually memang limitation daripada yang tu saja. Ini saya cerita, saya bukanlah very technical person, saya cerita apa saja pengalaman yang saya ada. Okay, so kalau kata korang ada soalan apa-apa, tanya je dekat bawah ni, saya akan cuba balas baik yang mungkin. Saya ikut mana yang saya tahu. Kemudian kalau korang nak beli, ada juga link saya sertakan. Sekarang YouTube dah senang dah. Korang boleh tekan terus video tu, ada link dah siap-siap. Dan kat bawah description pun ada link juga. Jangan lupa subscribe, like and follow and also comment kalau kata ada penambahbaikan yang saya perlu buat. Thank you very much. Bye-bye.